Dalam video kali ini, Rina akan share 4 perkara asas yang anda perlu tahu sebelum mula membeli emas. Yang pertama, beli emas mesti dapat emas. Yang beli emas fizikal juga boleh tertipu. Contohnya terbeli logam bersadukan emas. Ini kan pula yang beli emas tetapi tak nampak di mana emas fizikalnya. Siapa yang percaya beli emas tanpa perlu dapatkan emas, dia akan belajar satu pengalaman mahal dalam pelaburan emas. Yang kedua, emas ni tiada pendapatan. Dia tak boleh beranak, tuan-puan. Keuntungan yang anda dapat dari menyimpan emas ialah daripada kenaikan harga emas itu sendiri dari tahun ke tahun. Yang ketiga, emas adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Dan yang keempat, sebanyak mana keuntungan bergantung pada ilmu yang kita ada. Bukan sahaja ilmu tentang bagaimana nak dapatkan keuntungan, tetapi juga ilmu supaya kita tidak tertipu oleh skim-skim cepat kaya. Untuk mulakan tabungan emas anda bersama Public Gold, syarikat yang sudah beroperasi sejak tahun 2008, boleh tekan borang biru sign up di bawah supaya Rina dapat hubungi tuan-puan.